Jun 1945, Pulau Labuan masih di bawah cengkaman Jepun, tapi sesuatu yang besar sedang berlaku. Tentera Australia sampai dengan misi rahsia. Operation Obo 6, nama kod untuk pembebasan Labuan. Bayangkan kapal-kapal perang besar masuk ke perairan Labuan, bunyi kapal terbang berderam di udara. Tentera Jepun dah bina kubu pertahanan kukuh, tapi apa yang berlaku lepas tu buat mereka terkejut. Tentera Australia serang dari laut dan udara serentak. Pertempuran sengit berlaku selama seminggu. Hutan, pantai, bandar semua jadi medan perang. Penduduk tempatan yang dah lama tunggu pembebasan bagi sokongan senyap-senyap. Akhirnya Labuan bebas. Lepas tu pulau ni jadi pangkalan penting untuk gerakan pembebasan Borneo. Satu kejayaan yang bukan senang dicapai. Kisah ni tunjuk, kadang-kadang bantuan datang bila kita dah hampir putus asa. Pembebasan Labuan bagi harapan pada seluruh Borneo yang masa tu masih dijajah Jepun.